Hello, Assalamualaikum, selamat malam. Okey geng, hari ni kita sekadar nak berkongsi lah. Besok Sabin Garden akan meraihkan majlis. Bukan orang lain lah, adik saya lah besok dia nak kahwin. So sekarang ni kita dah cuba muatkan 20 biji kemah dalam kawasan ni. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar muat. Okey. So kita pun dah ada tambah pelamin dekat luar ni, outdoor. Tapi dia berkepung lah geng. Dia macam sebuah bilik. So kalau nak pakai ruang pelamin yang dekat luar ni, bilik kaca lah, lebih kurang macam tu. Bilik kaca Sabin Garden. Okay, jom saya tunjuk macam ni lah rupa dia. Macam ni geng. So sekarang ni kita dah buat pelamin dekat luar. Jadi sedikit sebanyak kalau nak pakai ruang ni dia, nanti kita bincang macam mana lah. Kalau berminat dengan package Sabin Garden ni, insyaAllah kita deal sampai jadi PM tepi. Okay, terima tu. Jangan lupa like, share dan follow. Assalamualaikum.